sampai. So ni minyak yang aku pakai lah, PJ1 juga lah, 10 40. Okay, dengan dia punya original filter SYM. So servis kali pertama di Senayan Motor. Aku ambil motor dia dekat Hero, tapi sebab di sini pun dia punya seller, dia punya dealer. So aku decide untuk sebut kat sini lah. Okay, Alhamdulillah aku dah selesai servis untuk kali pertama lah. Tapi 500 lah, 550 lebih kurang. So harga pun nak bet dalam 170 je. So tak terlalu mahal lah. So mungkin sebab tolak sekali dengan dia punya free servis kali pertama kan. Dia ada dia bagi 2 kad. Maksud 2 kali servis free lah. So 170 dengan 2 botol minyak dan juga 1 filter. Okay, itulah kalau korang nak tahu dia punya servis untuk kali pertama lah. Tu harga kasar dia lah, okay, lebih kurang. So mungkin kalau kedai lain aku tak pasti, tapi kalau kedai di Senayan Motor ni harga dia lebih kurang dalam 170. Kalau lebih kurang, okay, memang 170, okay, ikut pada minyak lah. Inilah aku datang walk in ya. So datang tak sampai 20 minit. So dah servis dalam 20 minit, 20 minit ke 30 minit. So dah selesai. So hari ni tak apa nak ambil sebab mungkin di Bali. Okay, selesai. Okay, tunggu sini ya. Okay, kita terus balik Semal. Alright. Kita jumpa di video yang seterusnya lah. Okay, di Cameron pula. So hari Senin aku akan pergi Cameron. So insyaAllah harap semua dipermudahkan. So aku sedih dalam 558 untuk servis kali pertama. So macam aku kata tadi lah, aku malas nak tunggu. So kalau aku sampai dekat Cameron pun dia akan jadi dekat 1000 juga. So better aku servis dan tukar minyak lah. Okay, itu saja perkongsian daripada aku. Oh, jangan lupa share, like dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa di video yang seterusnya. Okay, ciao. Nice.